Assalamualaikum tuan-tuan. Aku nak beri pemahaman sikit lah berkenaan dengan kita ni makhluk ciptaan Allah SWT. Kita ni sebenarnya, kalau dah ikutkan pandangan kita di dunia ni lah, antara sama kita, samalah kita ni macam ibaratkan sejenis permainan yang kita beri pada anak kita main-main. Dan bila sampai masanya anak kita dah bosan nak main dengan mainan ni, maka anak kita akan buang dan sebagainya. Begitulah selalunya. Begitu juga tuan-tuan, kalau nak tahu, kita ni sebagai manusia adalah satu ciptaan Allah yang sama dengan makhluk-makhluk ciptaannya yang lain. Dan maknanya sampai satu masa bila Allah dah tak nak besar, dia boleh buang aja setelah dia dah cipta untuk perhatian dia selama ni. Kalau ikutkan manusia ni, maknanya kita buang lah, maknanya kita meninggal dan sebagainya lah. Tapi kelebihan manusia ni berbanding dengan makhluk lain yang Allah cipta ni, dia lain sikit. Dia ada perasaan, dia ada fikiran, dia boleh mencipta, dia boleh kenal Allah, berbanding dengan ciptaan yang lain-lain. Kadang-kadang hanya mengenali Allah saja, tapi tidak mampu buat seperti mana kebaikan manusia yang Allah beri. Dan bila sampai ke tahap itu pasal lah, maknanya daripada bila dah sampai satu masa Allah nak hapus, nak musnahkan semua alam ciptaan ini, disebabkan kelebihan manusia yang diciptakan, maka dia pun terpaksa membuat satu syarat, kerana manusia ini boleh berfikir daripada dia dimusnahkan. Dan Allah Ta'ala Maha Penyayang, dia tahu kehebatan manusia, dan dia telah membuat syarat dan undang-undang sebelum kita ni sama ada dihapuskan ke ataupun diletakkan satu tempat yang kekal abadi. Jadi kita kena sedar tuan-tuan, bila kita tengok dalam Al-Quran, kenapa banyak sangat Al-Quran memberitahu begini. Kadang-kadang berat sangat undang-undang tu apa semua ni. Disebabkan kita ni manusia yang special. Jadi bila special, kalau ikutkan kita ni, boleh dihapuskan macam mana makhluk lain. Pokok ke apa ke, yang mana dia tak kisah pun, sebab makhluk-makhluk yang lain tidak ada perasaan seperti manusia. Tetapi bila manusia ni special sangat, ada kelebihan, boleh berfikir siapa itu Allah, kemudian menunaikan apa yang telah diamanahkan oleh Allah, kemudian hasil ciptaan Allah, mampu pula mencipta berbagai-bagai benda. Hebatnya manusia ni. Jadi Allah tak sampai hati nak hancurkan, tapi dengan bersyarat kita kena ikut apa yang Allah perintahkan, seperti mana dalam Al-Quran dan sebagainya. Jadi kita tengok kadang-kadang kita pelik lah ayat Al-Quran ni, kenapa beri sangat tegur, kenapa beri sangat beritahu. Kemudian Allah Ta'ala ni mempunyai kuasa, kemudian Allah Ta'ala ni kadang-kadang dia adanya setan yang menghasut kita apa semua, dia biarkan kita apa semua, sedangkan kita ni mampu berfikir. Sebab apa? Dia nak membezakan antara yang mana betul-betul sebagai mainan biasa yang dia tak nak betul dia buang, ataupun yang disimpan yang terbaik saja kita di syurga besok. Itulah bezanya kita dengan makhluk lain. Dan itulah kita ni kenapa diletakkan atas dunia ni sebagai pusat tempat ujian. Sebab kita ni bahan penciptaan Allah Ta'ala, yang mana Allah tengok dah sampai masanya bila dia dah tak nak dah, dia nak buang je. Tapi kelebihan manusia yang mampu berfikir dan sebagainya, jadi dia meletakkan syarat untuk meletakkan manusia ni sama ada di syurga ataupun neraka, sama ada di tempat yang kekal selamanya, ataupun dia hapuskan je, dia bakarkan saja dengan mengikut kehendak dia. Jadi terpaksalah Allah buat akhirat ni untuk menimbang balik dosa pahala kita, supaya kita ni dinilaikan sama ada kita layak dibuang terus ataupun dibela nasib kita diletakkan syurga yang indah selama-lamanya. Dan Allah memberi kelebihan pula di atas syurga yang indah kerana mengikut undang-undang dia, ataupun diletakkan neraka tempat yang paling hina kerana melanggar undang-undang dia. Allahu Akbar. Assalamualaikum.